Hello, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syukran Zakaria. So, hari ni since dah walaupun malam tapi kita tetap akan jalankan assignment kita. So, sekarang kita akan buat projek rumah aspirasi mahasiswa komuniti sejati. So, sekarang kita akan pergi mana? Orang mencari bangsa-bangsa kita lah. Kita akan cari orang-orang komuniti di kawasan perumahan dekat sekitar Bangi atau Kajang ataupun sebenarnya kalau kita nak berjumpa. Okay, let's go. Okay, so sekarang kita tengah menghala ke Semenyih, betul Syah? Betul-betul. Okay, so okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat Taman Sri Tanjung Semenyih. So kita nak tengok rumah-rumah yang ada kat sini. Kalau ada orang kita akan try tanya dulu. Boleh tak kita nak main game? Jom. Okay guys, rumah ni nampak buka. Pertama dia ada orang di sini. Jom. So kita kalau kita nak buat interview sikit kita projek assignment tadi. Boleh. Cuba masuk dulu. Okey. Sebab tu sebelum kita lanjut dalam projek ni, boleh tak kalau saya nak minta untuk mengenalkan diri tu? Suara minta Ahmad lah. Okay. So lebih biasa dipanggil sebagai Kak As lah. so kalau saya panggil Cik As boleh lah? Boleh. Okay. So untuk soalan kedua pula, saya nak tanya apa nama taman ni? Taman ni Taman Sri Tanjung. Taman Sri Tanjung. Seterusnya, berapa orang yang tinggal dalam rumah ni? Yang tinggal di rumah ni semuanya termasuk ayah ibu, anak dulu lah. Anak dua, so betul 4 orang lah. 4 orang. Dan di soalan seterusnya, boleh tak saya nak tahu rumah ni jenis apa, sama ada terrace, flat, apartment ataupun kampung? Teres 2 tingkat. Terrace 2 tingkat. Okey. Okey, so soalan terakhir untuk sisi pertama, saya nak tanya, dah berapa lama Kak tinggal dekat sini? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Kalau spesifik Cik ingat? Start masuk 1999. 1999. Oh, lebih kurang 7 tahun lah. 27 tahun betul. Okey, so itu saja untuk sisi pertama. Okey, so sekarang kita pergi kepada bahagian kedua, iaitu cabaran ruang kediaman. Okey, so boleh tak saya tanya, ruang rumah mana yang paling bermasalah ataupun kurang selesa bagi Haji? Kalau memandangkan ruang tamu lah, sebab untuk kumpulnya adik anak-anak semua kan, macam tu lah. Kalau tidak bersesuaian keadaan rumah yang berselera macam tu lah. Okey. Saya cakap tadi ada masalah dekat kalau nak kumpul anak asuh kan, apakah masalah utama ruang tersebut? Macam selera yang sempit sikit lah, itu masalah. Selera yang sempit. Memaskan. Saya nak tadi ada cakap kat sini rumah ni 4 orang. So boleh tak saya tahu aktiviti apa biasanya dibuat dalam ruang tamu? Biasanya weekend kita orang berkumpul anak beranak di ruang tamu buat makan-makan lah macam tu. Untuk soalan
pernah tak rasa ruang tu menyusahkan rutin harian? Ya, kadang-kadang kita kena kemas dengan abuk-abuk sapu sebab nak buat kumpul anak-anak semua kan. Go. Itu. Okay. So tadi Cik dia cakap ruang yang paling bermasalah adalah ruang tamu. So boleh tak tanya Cik, mana ruang tamu? Ruang yang sekarang lah macam nak lebih menarik. Boleh Cik tunjukkan ruang tamu? Ni semua ni sekitar ni dari sini tengok macam ni semua ni tengok macam nak kemaskan lagi. So kita pergi kepada bahagian seterusnya Cik, bahagian ketiga iaitu aspirasi atau harapan Cik lah. So kalau boleh ubah ruang tu, apa yang Cik nak ubah? Okey, sebagai contoh contoh dinding tu nak jadi cantik yang macam macam ada corak-corak ke macam tu kan. Lepas tu ni macam benda-benda ni nak susun kemas, lebih menarik lah, jangan macam ni macam tak kemas kan. Nak mengemaskan benda dinding memang nak cantik, ni semua rasa sili kalau boleh nak cantikkan semua bagai macam tu lah. Dia lampu pun nak kena tukar jadikan cantik macam rumah. Lampu petak. Petak cantik menarik. Kipas tu yang ada rasa siling macam tu. Tadi Cik cakap nak jadi lebih cantik. Selain cantik, nak jadi lebih moden ke, kemas ke? Kemas dan moden. Kemas dan moden. Contoh macam tempat TV tu kan, zaman sekarang punya yang letak apa tu yang Dekat dinding tu. Kan tempat tu ada audion apa? Tu kan. audio tu. Audio tu cantik kan. Okay. So untuk soalan terakhir bagi aspirasi ni, kita nak tanya ada tak contoh rumah ataupun ruang impian yang pernah Cik lihat dekat TV je ke dekat Dekat Eko dan TV. dekat itu tu? Ada lah dekat Eko impian dekat TV. Selalu macam tengok memang suka tengok kemasan rumah lah, mencantikkan rumah. So kita akan pergi kepada bahagian terakhir. So untuk bahagian ni kita akan pergi lebih dalam berkaitan projek kami. So untuk pengetahuan Cik, projek kami adalah berkaitan kita akan aspirasi mahasiswa untuk komuniti sejati. Maknanya kita akan bantu penduduk untuk capaikan apa impian yang mereka mahu. So untuk projek ni kita akan menggunakan AI. Cik pernah dengar AI? So apakah pandangan Cik sekiranya kita menggunakan AI untuk cadang reka bentuk rumah? Okay. So since Cik tahu AI tu apa, boleh tak kalau kita nak tanya apakah pandangan Cik sekiranya AI digunakan untuk cadang reka bentuk rumah ni? Agak menarik AI tu Cik pun macam berminat apa yang dicadangkan. Sepanjang projek ni, salah satu perkara yang paling menarik bagi saya adalah bila dapat turun sendiri ke komuniti dan tengok keadaan rumah mereka secara dekat. Selalunya bila kita fikir tentang rumah, ruang rumah, kita hanya fikir tentang deko atau gaya, tapi bila berbual dengan penghuni, baru saya sedar banyak cabaran ruang yang mereka hadapi sebenarnya berkait dengan kehidupan seharian, rutin keluarga dengan emosi. Contohnya ada yang cerita
ruang terlalu sempit, susun atau serabut, tak cukup cahaya atau tak tahu tak letak perabot macam mana. Benda-benda macam ni nampak simple tapi sebenarnya sangat mempengaruhi suasana rumah dan keselesaan mereka sendiri. Jadi bila fasa AI bermula, saya dapat lihat macam mana teknologi boleh tukarkan aspirasi tu kepada sesuatu yang lebih jelas dengan visual sebelum dan selepas. Bukan saja kita boleh bayangkan perubahan, tapi penghuni pun boleh faham cadangan tanpa perlu kita explain panjang lebar. Benda yang dulu hanya dengan idea dalam kepala, AI boleh tunjukkan terus dalam bentuk visual. Jadi bagi saya, AI bukan ambil alih mereka ataupun orang yang kreatif, tapi sebenarnya membantu untuk buka potensi baru, memudahkan komunikasi dan memberikan lebih banyak pilihan kepada penghuni untuk fikir apa yang lebih sesuai untuk gaya hidup mereka. Keseluruhan pengalaman ni buat saya lebih faham betapa pentingnya ruang yang selesa dan praktikal dalam rumah. Rumah bukan hanya tempat tidur atau makan, tapi tempat untuk berehat, berkumpul, buat kerja dan mencari ketenangan. Lepas tengok sendiri ruang sebelum transformasi dan visual AI selepas transformasi, saya rasa projek macam ni ada banyak potensi untuk bantu komuniti faham ruang mereka dan mungkin lakukan perubahan kecil yang bawa impak besar. Secara jujurnya, projek ni membuka mata saya dalam dua aspek. Pertama, tentang empati terhadap cabaran komuniti, dan kedua adalah bagaimana teknologi boleh bantu kita menjadi lebih kreatif dan realistik dalam mencadangkan penyelesaian ruang. Itu saja. Melalui projek ini, saya sedar bahawa ruang kediaman bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sangat mempengaruhi keselesaan dan emosi penghuni. Dalam video ini, saya ingin berkongsi refleksi ringkas mengenai projek transformasi ruang kediaman menggunakan teknologi AI. Melalui lawatan ke komuniti, saya dapat memahami cabaran sebenar yang dihadapi oleh penghuni rumah, terutamanya dari segi keselesaan dan susun atur ruang. Berdasarkan maklum balas tersebut, penggunaan AI membantu saya menghasilkan visual sebelum dan selepas yang lebih realistik dan mudah difahami. Projek ini dapat memberi pengalaman baru kepada saya dalam berinteraksi serta dengan masyarakat serta mengaplikasikan AI dalam situasi yang sebenar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Rasman, nombor matrik A194878. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang refleksi ringkas tentang projek rumah kita. Jadi melalui pendedahan terhadap situasi komuniti dan ruang kediaman yang mereka diami, saya dapat melihat dengan lebih dekat pelbagai cabaran yang wujud dalam kehidupan seharian mereka. Antara cabaran utama yang dapat dikenal pasti adalah ruang rumah yang terhad, susun atur dalaman yang kurang praktikal dan juga keperluan penghuni yang berbeza mengikut gaya hidup dan bilangan ahli keluarga. Jadi daripada pemerhatian ini, saya sedar bahawa ruang kediaman bukan sekadar tempat tinggal tetapi memainkan peranan penting dalam menyokong keselesaan, emosi dan juga kesejahteraan penghuni. Saya juga menyedari bahawa ruang yang selesa dan tersusun dengan baik mampu memberi kesan besar terhadap rutin harian. Jadi apabila ruang dirancang dengan lebih praktikal, pergerakan menjadi lebih lancar, aktiviti harian dapat dilakukan dengan lebih mudah dan suasana rumah menjadi lebih tenang. Walaupun keluasan rumah adalah terhad, penggunaan ruang secara bijak dan kreatif boleh mengurangkan rasa sempit serta membantu mewujudkan persekitaran yang lebih teratur dan juga selesa untuk didiami. Jadi sepanjang proses menghasilkan cadangan penyelesaian ruang tadi, penggunaan teknologi AI telah banyak membantu saya. Jadi dengan bantuan AI, saya dapat menghasilkan visual reka bentuk yang lebih jelas dan realistik, sekaligus memudahkan penghuni untuk memahami idea serta perubahan yang dicadangkan. Selain itu, AI juga membolehkan saya untuk meneroka pelbagai konsep, reka bentuk dan susun alternatif yang lebih fleksibel, praktikal dan juga sesuai dengan keperluan sebenar penghuni walaupun dalam ruang yang sangat terhad. Jadi secara keseluruhannya, pengalaman ini memberi saya perspektif baru tentang bagaimana pemahaman terhadap keperluan komuniti digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti AI akan dapat menghasilkan cadangan ruang yang lebih relevan dan berkesan. Saya percaya pendekatan ini bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah ruang yang dihadapi, tetapi mampu meningkatkan kualiti kehidupan harian penghuni dalam jangka masa panjang serta memberi nilai tambah kepada persekitaran kediaman mereka. Sekian, terima kasih.
Hai dan Assalamualaikum. So bagi projek rumah kita kali ini memberi saya pengalaman yang sangat bermakna kerana buat pertama kali saya turun ke lapangan untuk mendengar sendiri realiti kehidupan komuniti. Berinteraksi secara langsung membuatkan saya sedar bahawa konsep rumah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang yang memberi kesan besar kepada emosi, keselamatan dan kesejahteraan seseorang. Melihat sendiri cabaran seperti ruang sempit, susun atau tidak praktikal dan pencahayaan yang terhad membuka mata saya tentang betapa pentingnya persekitaran yang selesa dalam kehidupan seharian. Penggunaan teknologi generatif AI melalui Gemini Nano Banana pula memberi saya perspektif baru tentang bagaimana teknologi boleh membantu masyarakat. Saya belajar bahawa AI bukan hanya untuk tugasan akademik atau dunia digital, tetapi boleh digunakan sebagai alat visual untuk membantu orang biasa membayangkan perubahan dalam hidup mereka. Apabila komuniti menunjukkan reaksi gembira melihat hasil transformasi, saya rasa puas kerana usaha kecil kami mampu memberi harapan dan idea baru kepada mereka. Projek ini juga mengajar saya nilai empati, kerjasama dan tanggungjawab sosial sebagai seorang mahasiswa. Saya sedar bahawa ilmu yang dipelajari di universiti sepatutnya memberi manfaat kepada masyarakat, bukan hanya untuk peperiksaan. Melalui projek ini, saya lebih yakin bahawa mahasiswa boleh menjadi ejen perubahan yang menyumbang idea, tenaga dan keprihatinan demi kesejahteraan komuniti. Assalamualaikum, nama saya Nina Lisa dan hari ini saya akan mengongsikan refleksi daripada projek rumah kita. Jadi bagi saya melalui projek ini, saya semakin memahami bahawa ruang kediaman memainkan peranan yang besar dalam menentukan kesejahteraan, keselesaan dan juga kualiti hidup sesebuah keluarga. Hasil interaksi ahli kumpulan kami bersama komuniti menunjukkan bahawa ruang tamu walaupun sering kelihatan bersepah, sebenarnya merupakan nadi utama kehidupan sesuatu keluarga kerana ia merupakan tempat berkumpul, tempat berinteraksi dan juga tempat berehat bersama. Cabaran yang dikongsi oleh komuniti bukan sekadar isu kekemasan, tetapi berpunca daripada kekangan ruang, susun atur yang kurang praktikal dan juga pencahayaan yang tidak mencukupi. Keadaan ini memberi kesedaran penuh kepada saya bahawa kesejahteraan ruang tidak boleh dinilai dari luaran semata-mata. Sebaliknya perlu difahami melalui pengalaman dan juga rutin harian penghuni. Selari juga dengan objektif projek ini, penggunaan generatif AI membantu kami menterjemahkan keperluan dan aspirasi komuniti kepada visual yang lebih jelas, realistik dan berfokuskan penyelesaian. Visual transformasi ruang tamu yang lebih kemas, moden dan juga terang bukan sahaja memudahkan proses komunikasi idea, malah membuka perspektif baharu kepada komuniti tentang potensi ruang yang sedia ada. Jadi, saya melihat AI sebagai alat sokongan yang memperkukuh peranan mahasiswa sebagai ejen perubahan dengan membolehkan cadangan transformasi ruang disampaikan secara lebih kreatif, praktikal dan juga lestari. Projek ini sedikit sebanyak mengajar saya bahawa perubahan bermakna bermula dengan mendengar suara komuniti dan teknologi berfungsi sebagai medium untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara menyeluruh.